Sebelum mak meninggal dunia, mak telah buat satu surat mengatakan setiap anak dapat tanah. Kami adik-beradik telah setuju dengan bahagian masing-masing. Namun setelah mak meninggal, kami ke Jabat Tanah dan pihak jabatan mengatakan surat tersebut tidak sah dan tiada pengesahan dari peguam. Harta tersebut telah difaraidkan. Soalannya, adakah sah atau betul faraid tanah tersebut? Baik. Mak dia bagi dah ke anak-anak. Kemudian bila mati, dak bagi tak dapat. Katanya jabat tidak sah. Kena bagi faraid juga. Dengar baik-baik. Kalau tuan tanah, tuan harta bagi dah masih hidup, hukumnya sah. Sama ada bersurat atau berlapas. Faham lagi? Cuma dalam undang-undang dunia, kalau tidak ada surat, masalah. Bila tidak ada surat, masalah. Kena ada ramah saksi. Okey? Bila dah tidak boleh disahkan oleh mahkamah, apa yang dipesan itu, maka dia akan berbalik pada faraid. Tak ada masalah. Kerana semua waris boleh buat lagi satu keputusan, semua sepakat bahagi sama rata atau apa yang telah mak bahagi dahulu. Faham lagi? Yang tidak sahnya ialah begini. Mak kata, kalau aku mati nanti, kamu dapat ni, kamu dapat tu, kamu dapat ni. Itu tidak sah. Kerana apa? Kerana sebut lepas mati merupakan wasiat. Nabi kata, la wasiyata lil waris. Tak sah wasiat kepada waris. Tapi kalau mak bagi masih hidup, hukumnya sah. Cuma, kalau kita dapat bahagian masih hidup dah, tolong buat surat cepat-cepat. Nanti tak laku kata am. Faham lagi? Kerana dunia ni dia pakai surat. Okey? Tidak jadi masalah.